Memang kisah-kisah yang orang kata perkara-perkara gaib tu yang wajib kita imani tu memang ada perkara-perkara gaib tu. Dan juga kisah-kisah tentang makhluk-makhluk gaib tu sebenarnya ada. Semua ada yang saya dapat ceritakan dan ada yang saya tak boleh ceritakan secara meluas. Kadang dia bagi syarat kalau saya ni patut 3-4 kali lah saya dah. Mana dah bagi hing itu. Dah bagi hing. Biasa kalau puan duduk macam ni sampai jam berapa tu? Saya tak tentu. Saya malam-malam saya suka berjalan malam sebab mata saya mata malam. Oh, makin malam tu mata tu jadi orang kata jadi torchlight tu. Terangnya je. Kalau macam saya berasa saya balik kampung ke apa kan, saya memang mata malam. Suka balik waktu malam. Waktu siang saya tak apa, tak ada feel. Faham. Okay, Puan, saya nak pergi ke dalam torchlight sekejap. Okay, tadi kita dah interview dengan ada akak ni, dia musafir ke atas ni. So kita akan masuk ke Telaga Tok Syekh. Okay, tengok ni. Ni Telaga Tok Syekh. Mengerikan. Betul ke dia ni orang? Tiba-tiba dia berlari macam tu je ni. Betul ke dia ni? Kat sini. Betul ke dia orang? Pada sini dia dah ke sana dah ni. Agak luar biasa ni. Pada sini tadi duduk batu-batu sini. Pada sini tadi duduk ni. Agak luar biasa. Tak apa. Itu mungkin kalau yang nampak dia tu mungkin rezeki lah. Kita tak ada apa-apa. Mungkin dia cerita tu mungkin ada kebenaran dia. Siapa yang nampak kan? Tiba-tiba dia berlari macam tu kan. Gaib macam tu je, kita pun rasa gerun juga. Bawah ni adalah Telaga Tok Syekh. Ni tempat surau. Tadi saya solat maghrib kat sini tadi.